Assalamualaikum dan selamat petang guys. Ya, berjumpa lagi kita dalam rancangan mencari pickup band. Dah lama kita tak bersua dah lama kita tak bersiaran. Ya, hari ni hujan lah guys. Tadi nampak awal-awal tadi kan lebat. Ini kita dah almost sampai spot. Ya, tempat biasa kita pergi. Sini baru lepas berhenti hujan. Orang kata lepas berhenti hujan ni kan kecil-kecil, anak-anak ikan banyak keluar. Jadi yang pemangsa akan jadi lebih aktif lah kerana kandungan oksigen dan juga ikan-ikan kecil-kecil yang keluar. Okay guys, kita tengok hari apa yang boleh naik, InsyaAllah. Okay, doakan kita orang guys. Sungai pun air naik guys. Kuning air. Air laju masuk daripada atas ni turun. Sini pun lecak. Ya, sliding ya. Ni apa hal? Projek baru ambil pasir guys dekat Pulau Betong. Lecak guys. Ui, toman kau apa ni? Bibi. Ui, bawa anak. Perhatikan lama perhatian ni. Allahu Akbar. Dia galak keluar. Hujan ni memang champion lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok macam pakai mino lah. Cubit dia guys, panjang Sungai Lindi ni diorang dah buat jalan besar kan Tadi nampak tadi ada projek korek pasir kan. Sini pun dia buat sama. Jadi guys, kalau siapa yang nak mancing sini sementara boleh ni, mancing lah. Sebelum tiba-tiba tempat ni jahanam memang dia nak berkampung lah ni kat sini. So sementara boleh ni, marilah datang mancing di Pulau Betong sebelum tempat ni habis guys. Okay, kita sekarang sudah memasuki kawasan laluan yang mencabar guys itulah sebab saya cakap nak bawa kereta memang tak boleh bawa motor pun nak sliding guys. Lagi-lagi hujan macam ni. Apa tu? Anjing Oh, monyet. Hati-hati. Wah, lama tenggelam pula. Boleh tak? Oi. Hanya untuk secebis strike. Tu kanan. Situ lalu sini boleh kan? Yolah, memang sinilah jalan kan, ingat senang ke? Hanya untuk secebis strike. Mak, sliding tayar tu guys. Oi.
Okey, ngam Fu, cantik. Okey, kita lalu sini sikit. Oh. Nak buat kereta ke? Oi, ai. Oh. Wah. Kau nak turun Abu? Aduh. Oh, tak boleh Bu, tak boleh. Dia lagi kai. Dia makin dalam. Dia kena turun. Wah, jam 4. Okey, tolak pelan-pelan. Ini hari betul-betul Camel Trophy guys. Ingat tak rancangan Camel Trophy dulu? Ha? Bismillah. Oh dia dah ni terlalu cecah. Dah kena turun kat Allah Akbar. Boleh. KF5 dia gengan sikit. Okey lagi. Guys, kau ingat kita orang nak cari sebarau. Cari sebarau besar-besar ni. PB guys, besar-besar ni je. Tapi hasil tu. Hasil lah. Tengok guys. Tengok guys. Tengok hasil lah. Macam nak cari sebarau guys, besar-besar ni guys. Tu dia. Tak ada guys. PB besar ni je. Okay, kita sambung perjalanan. Wow, nasib baik dia tak langgar Bu. Okay guys, tadi nampak benda melintas babi hutan. Kita kena buat bising sikit bagi dia belah. Bahaya kalau dia langgar kita. Member pernah kena langgar, dia jatuh. Dia naik motor jatuh, kena langgar, patah bahu. Member pernah patah bahu guys, kena langgar babi. So hati-hati guys Baik dia lalu dulu tadi. Okay. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke spot. Tapi dengan berhempas pulas macam nak cari sebarang masuk dalam hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Nampak nak masuk spot pun kena elak pokok. Jumpa alhamdulillah. Tersangkut pula. Ini betul-betul. Licin guys. Hati-hati guys kalau datang. Tenggelam. Air full. Cantik. Nampak air penuh hari ni. Alhamdulillah. Alah, lucut pula. Ada unjak banyak. Ya, kas. Okay, ngam. Alamak. Oi, alah lucut. Al baby ya. Okey lah. Wow, dah sucut dah. Okey, senang. Kena lagi. Strike sikit. Okey. Saiz ni lah. Nampak guys, saiz ni je. Tapi nak datang Allahu Akbar. Okay. Saya sini je. Alhamdulillah.
Okay. Ada lagi seekor. Saya sini lah guys. Yang besar-besar belum nak makan lah. Okay guys, kita pindah spot dulu guys. Sekejap lagi nanti kita sambung balik Okay, kita nak pergi spot terakhir guys. Ini biasa spot ni last lah kita pergi. Sebelum kita nak balik, kita akan singgah sini dulu. Spot ni dia kalau ada. Dia kalau tak ada, tak ada langsung. Oh, kalau jatuh dekat tahi kemau ni. Wow. Parking dokek sikit lah Sombong pula Nak dapat strike besar ni je pun guys ni hari. Bukan main susah Siapa cakap mancing senang Tapi hari mancing yang tak berapa best adalah hari yang terbaik. Lebih terbaik daripada hari bekerja. Aduh, yai. Kemas lah guys sebab dah sebelah sana hujan bunyi dah piau punya. Hari ni memang tak ada strike. Satu strike pun tak ada. Tapi perjuangan tengok macam mana. Tengok guys. Tengok guys. Perjuangan dia. Tengok untuk dapatkan secubit strike guys. Tengok guys. Macam lepas masuk lubang. Saya tak tahu lah lubang apa, lubang naga ke, lubang biawak ke tak tahu. Tapi guys, inilah dia perjuangan. Seorang pemancing. Untuk secubit strike. Tak semesti kita selalu berjuang tu kita menang. Kena ingat tu Assalamualaikum. Ni guys. Habis nari ya. Oi, betul-betul bahaya oi. Dalam. Dalam.